Jom teman saya minum Oyoshi Chakuza Kyoho Grade. Jom minum. Air apa ni? Saya pupus stamina ini. Air Oyoshi Chakuza Sparkling Green Tea. I guess sparkling ni. Perisa Kyoho Grade Flavor. Tahu lah. Saya kurang sikit air geh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu. Air masa anggur. Air grade ke. Tapi dia ada gas-gas sikit. Tapi tak buat mana. Tak buat lah. Dia cara minum air gas boleh lah. Nak minum selalu air gas kurang sikit. Dia ada gastrik. Kalau orang gastrik ni apa orang panggil, kena kurang-kurangkan minum air bergas. Sebab dia jadi pergi dulu. Untuk saya lah, tak tahu orang lain. Sebab gastrik ni dia atas orang, atas individu sendiri. Ada setengah orang boleh minum air gas, ada setengah tak boleh. Macam saya, air gas tak boleh, fresh milk tak boleh. Fresh milk itu yang jadi pedih perut. Lepas tu dia rasa kembung. Dulu saya memang minat air susu. Tapi sekarang nak buat kan, disebabkan sakit, redo je lah. Wah, sedapnya. Dia tak buat mana, tapi sedap. Rasa teh tu ujung-ujung je rasa teh. Menarik-menarik. Tak cukup lah. Untuk rasa kelainan, air kelainan boleh tegar. Boleh tegar. Oyoshi boleh tegar. Oyoshi Chakuza Sparkling Green Tea. Tak bertepi ya. Air grade sedap. Ini pula dengan air batuk lah. Musim-musim panas pula. Sedap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.